30 hari, 30 soalan matematik. Ini adalah hari ke-14. Kita nak buat bab matrix. Bab matrix penting untuk form 5 student. Kertas 1 boleh keluar, kertas 2 boleh keluar ataupun kedua-dua kertas boleh keluar bab ini. Okay. First and foremost, kita letak benda ni ikut je. Nampak ni? M dengan N, dia tolak N. Nampak ni? M dengan N kena tolak. So, cikgu akan ambil dia punya position ni dengan position kat sini, kedudukan dia sama. So, kita akan letak dia 3 tolak 2. Macam tu. Next position kat sini dengan ni, kita tolak dia. So, X tambah 2 tolak 15. Okay? And then the next position, kita ada 9. Lepas tu kena tolak dengan yang ini. Okay, yang ni penting kena fokus ya. Sebab ni ada 2 nombor dan ada negatif ni bahaya. Kalau ada negatif kat sini dan ada 2 nombor tu kena tak bracket. Okay tak? So, kena tak bracket ya. 5Z tambah X. Boleh? Okay, and then the next one is this and this. So, kita dapat negatif 2Y dengan tolak 10 tutup bracket. Dapat jawapan kat atas yang diberi kat sini. Okay, dah tulis lah. Okay, buat together dengan saya ya guys. So that kamu boleh praktis bersama dengan saya punya 30 hari, 30 soalan matematik. Okay, di sini cikgu nak compare. Kita nak apa? Kita nak bandingkan soalan dengan jawapan dia. Okay, kita tengok kat sini. Yang ini kan position sama dengan kat sini. So kita compare lah. X tambah 2 tolak 15 sama dengan negatif 11. So yang ni X ialah tolak 13 sama dengan negatif 11. Apa jawapan X? Negatif 11, yang ni tendang 11 jadi tambah 13. Jawapan ialah 2. Nampak? Senang. Okay, next one. Kita ambil yang ni dengan ni pula. Sebab dia senang sikit. Kita buat yang senang-senang dulu. Dapat dengan negatif 4. Negatif 2Y sama dengan yang ni tendang ke sebelah. Negatif 4 tambah 10. Maka jawapan saya adalah 6. Belum lagi. Kena darab tendang sebelah jadi bahagi. Maka jawapannya lah negatif 3. Settle yang ni pula. Okay, sekarang kita nak cari nilai Z. Yang ni I perlukan tempat. I padam ni sekejap. Korang dah tahu ya jawapan X apa? Kita tulis kat sini . So, kita dah dapat Y ialah negatif 3. X tadi dapat 2. Letak kat sini dulu. So, ini pun dah settle. Now, kita nak cari Z. Okey, macam mana? Tengok ni. Ni 9. Tolak bracket 5Z tambah X. Lepas tu dapat jawapan yang ni 2. Yang ni kenapa letak bracket? Sebab dia ada tolak. Tolak tu bahaya tau. Sebab apa jadi nanti sekarang? Dia jadi tolak. Lepas tu negatif dengan positif jadi apa? Dia jadi tolak X. That's why dia penting kat sini. Sekarang ni, yang X ni, apa jawapan dia? 2 kan? So, kita masukkan ya. Gantikan dalam 2 tu. Dan 9 tolak 2 ialah berapa? 7. 7 tolak 5Z ialah 2. Negatif 5Z ialah 2 tolak 7. Negatif 5Z ialah negatif 5. Z. Ni Z ya. Z adalah negatif 5 bahagi negatif 5. Jawapannya ialah 1. Cikgu Debbie dah dapat dah jawapan Z dia adalah 1. Boleh faham tak guys? Matrix kena fokus. Kalau korang still nak join last minute study bersama dengan kelas Cikgu Debbie ada final lab matematik bersama dengan tutor-tutor lain dengan subjek lain juga. Korang boleh join sehingga akhir November kita akan ada classes. Until right up to the end of November. Right up to your SPM. So korang boleh join. Boleh je DM kami untuk kelas ataupun link di bio. Alright? cikgudebbie.com ya website kita. Thank you.